adakah sekarang ni memang makin banyak kes bully, atau adakah sekarang ni kes bully tu just lebih apparent sebab adanya social media? Jadi kita lebih nampak. Sebab bully ni bukanlah benda yang baru kan. Tapi I kena bully lah. You pernah kena bully. I pun pernah kena bully. I kena bully pun bukan satu kekerapan atau kelaziman lah. Ada mangsa bully yang lazim dibuli. Maksudnya setiap hari atau setiap minggu kena bully. Tapi macam dalam my case, I pernah macam kena panggil senior. Lepas tu senior tu tuduh I macam kurang hajar masa hari sukan, yang mana I rasa I tak pernah jumpa pun dia. Tapi tak tahulah dia nak tunjuk depan kawan-kawan dia. Lepas tu macam I kena lempang, kena ugut, dan bila benda tu jadi kat kita akan rasa macam alamak, habis lah kehidupan aku dekat asrama is over. Sebab yelah, you dah ada orang yang menyasarkan you sebagai mangsa bully, dan menyebabkan you rasa macam alamak, adakah selepas ni lagi 3 tahun aku dekat asrama ni aku akan terus dibuli kan? Dan hati kita rasa macam bagilah orang lain pula kena bully supaya tak kena kat kita. Sebab tu I rasa macam so sebenarnya memang bully ni dia wujud daripada dulu lagi lah. Daripada macam cakap lah, daripada zaman mak kita pun dah wujud, zaman kita dah ada. Cuma mungkin cara membuli tu dia dah makin berbeza dan dia makin ekstrim. Macam kalau dulu bully, tak nak kawan. Contoh lah, betul lagi satu kan, the complexity of bully ni dulu dan sekarang. Contohnya, kalau dulu orang bully, dia bully kat sekolah. So budak dia jadi apa? Dia takut nak pergi sekolah. Dia jadi macam, I remember dulu I pernah kena bully lah. So I memang I balik, I masuk toilet and I kena nangis. Lepas tu cakap dengan mama, dah tak nak dah pergi sekolah kan. Lepas tu mama macam, nak mama pindahkan sekolah ke? Mama tanya gitu kan. Tapi lepas tu kita pun menunjukkan bahawa kita gagah. Kita kata tak apa, kita akan hadap benda ni kan. Tapi poinnya adalah kita rasa kita balik rumah tu kita ada safe space untuk kita gather balik thoughts kita dan kita pergi ke sekolah balik esoknya untuk menghadapi kembali benda tu. Tapi problemnya sekarang ni dengan adanya social media, adanya WhatsApp, adanya benda-benda ni semua, bully tu dia dah evolve beyond sekolah tau. So contohnya benda macam ni pernah cakap benda simple, contohnya kita rasa benda ni simple, kita rasa contohnya katalah kita 3 ni kawan kan, kita memang kawan, kita kawan baik. Lepas tu satu hari I dapat tahu yang korang berdua buat satu group yang tak ada I. Itu bully juga. Bully tu emotional dan mental bully. Sebab I kembali I fikir macam, kenapa diorang ada group lain tak ada aku? Apa yang diorang cerita dalam group tanpa aku? So the point is, dia bukan berlaku kat sekolah je, dia balik rumah pun dia fikir benda tu. Dia WhatsApp, ataupun sekarang ni budak-budak kadang-kadang bully sampai bawa ke social media, pergi ke Instagram, pergi ke kacau kat notification. So bully tu dia dah beyond apa yang berlaku kat sekolah. Dia dah jadi kepada ruang-ruang social media tu yang menjadikan budak stres tu tidak berhenti. So tu satu pasal evolution ke social media. And then kita nak cerita juga evolution physical bully ni, bully secara fizikal ni kan. Kenapa sekarang ni banyak cerita budak, macam mana budak boleh berani bawa pisau, tikam orang, rogol berkumpulan. Benda tu bukannya satu perkara yang kita rasakan budak umur 15-16 tahun boleh terfikir nak buat. Ya, macam saya dulu 15-16 tahun tak fikir nak tikam orang lah. Fikir bagus lah kalau tak kawan lah dengan Adam sekarang. tak fikir nak tikam orang. Fikir macam tak masuk dalam WhatsApp group tu normal lah. Tapi tak masuk WhatsApp group tu macam lebih kepada keutamaan dalam persahabatan tu. Dia kadang-kadang ada beza juga. Sebab tu orang rasa sekarang ni orang sentiasa rasakan macam bully fizikal adalah salah satunya bully yang memang teruk. Macam I sekolah semua perempuan. Di sekolah semua perempuan ni, even sampai sekarang lah, dulu sampai sekarang, you susah nak jumpa physical bully. Bully fizikal tu jarang berlaku lah kat tempat sekolah semua perempuan. Tapi bully emosi dan mental tu kuat. Tapi baru ni I nampak memang ada pelajar perempuan kena dipukul beramai-ramai oleh kawan-kawan perempuan dia. Adalah, itu outlying case, not to say memang tak ada, memang ada. Tapi usually bila kita cerita tentang kebiasaannya, bila kita tengok bully di kalangan pelajar-pelajar perempuan, dia lebih kepada bermain dengan emosi dan mental, which sebenarnya burden tu
Dan kesakitan tu sama juga dengan kesakitan fizikal. Dia sama macam bila kita discuss sakit tubuh badan dan juga sakit mental. Sama je, both meninggalkan kesan dan parut. Cuma satu you boleh nampak, satu you tak boleh nampak. So I think bila kita cerita tentang bully ni, dia ada pelbagai spektrum. Bully fizikal, bully mental, bully emosi. Tapi sekolah Amira dulu ada rotan tak? Tak ada. So cikgu tak buat rotan lah begini ke? Cikgu ni sebenarnya tak ada buat rotan lah? Kalau ada, mungkin I tak ingat. Tapi setahu I macam tak ada. Sebab tu ada bully kot. Apa dulu orang guna Sekolah ada rotan pun bully jadi. bulu ayam tadi ni? Bulu ayam. Bulu ayam. Kau tak kan cikgu selalu pukul tangan budak untuk bulu ayam kan? Tapi I tidak merasakan the prospect of punishment itu adalah satu pencegahan lah. Kalau betul lah prospect of punishment tu boleh mencegah sesuatu, orang tak buat benda jahat lah. Sebab kita semua tahu kalau kita buat benda jahat, kita kena hukum. Dan penjara tu tak payah ni Sebab tu ada sentiasa argument apa sebenarnya purpose of punishment. Adakah punishment untuk pencegahan? Adakah punishment memang sekadar untuk punish? Atau adakah punishment tu untuk rehabilitation? Itu dah different discussion lah. Yang saya nampak macam sebenarnya cikgu boleh merotan. Sekarang ni orang kata cikgu dah tak boleh merotan budak. Boleh, cuma peraturan baru dia diberikan kuasa untuk merotan itu hanya kepada kumpulan tertentu macam pengetua, guru disiplin. Dia cikgu kelas dah tak boleh dah. Cikgu DJ, cikgu kemahiran. Pengetua boleh rotan ke sekarang? Tapi the idea of rotan tu itself, the principle of kenapa kena rotan budak tu? Tu yang orang selalu question kan. Perlu ke sampai cikgu kena nak punish budak tu sampai kena rotan? Tak boleh ke like find a better way or a more holistic way untuk prevent case bully? Betul. Dan I sentiasa risau bila kita bercerita tentang macam contohnya kan, bila pembuat-pembuat dasar yang berusia 50-60 tahun ni, Kali parlimen lah. The older generation. the older generation, dia kata sebab benda ni berkesan dulu masa aku kat sekolah. Kenapa kita tak kembalikan rotan? Dulu zaman aku sekolah ada rotan, budak tak bising pun, parents okey je. Kembalikan rotan. Tapi you kena faham, generation yang berbeza memerlukan pendekatan yang berbeza. Dan sekarang ni, guru-guru zaman sekarang pun dia berdepan dengan bebanan-bebanan yang jauh berbeza dengan guru-guru zaman dulu. So, bila bebanan-bebanan itu ada, kita susah nak kawal. Kuasa merotan ni kan, dia datang dengan emosi. Kita kena faham, cikgu ni pun manusia. Bila cikgu ni manusia, dia ada emosi. Bila dia ada emosi, kita kena kawal macam mana nak regulate between emosi cikgu tu dengan budak-budak yang dijaga. So kalau kita kembalikan kuasa merotan, macam mana kita nak pastikan yang benda tu tidak akan disalahguna ataupun dia akan go beyond what is supposed to be done. Kita expect cikgu bawa rotan untuk takutkan budak je. Tapi kita boleh ke kawal kalau cikgu tu tiba-tiba libas budak tu? Dan bila kita bagi cikgu kuasa nak rotan budak nak libas budak kita boleh ke kawal betapa kuatnya cikgu tu libas budak? Ya, betul. Kita boleh ke kawal kat mana cikgu tu libas budak? Macam ni yang saya baca kan, dia kata, Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq kata hanya pengetua atau guru yang diberikan kuasa sahaja dibenarkan merotan tertakluk di bawah Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. Hukuman rotan ni tidak boleh dilaksanakan di khalayak ramai ketika perhimpunan sekolah. Ini sekolah saya ada dulu. Memang perhimpunan kena rotan. Dilarang ke atas murid perempuan. Sekolah saya pun dulu ada. Memang ada cikgu perempuan yang rotan murid perempuan. Seperti dalam surat berkeliling Iktisas. Berkaitan kuasa guru merotan murid. So sebenarnya boleh rotan lah. Tapi bila Amira cakap macam kita takut cikgu ni akan menggunakan emosi, saya tengok dalam social media memang cikgu ni takut untuk menghukum pelajar sekarang ni. Ya, sebab bila contoh budak tu kena rotan kan, lepas tu dia complain dekat parents dia yang dia kena rotan kan. Parents tu cari cikgu. Betul. In fact sekarang ni cikgu tak payah bagi kuasa merotan lah. Cikgu tegur budak pun, budak mengadu kat parents macam contohnya baru ni ada kawan I kan, dia mengadu kat I. Dia mengadu dalam grup anak dia darjah
3 ke jam 4 gitulah. Rendah. Skor rendah. Dia mengadu dalam grup tu, ada parents, dia tanya cikgu dalam pukul macam 9 malam gitulah, budak ni ada homework ke tak? Dia tanya dalam grup kelas. Cikgu tak reply. Kita kena faham lah, lepas waktu sekolah ni cikgu pukul 9, tata dia pun ada anak nak kena jaga kan. Bukan waktu kerja lah. You tanya, lepas tu tak lama lepas tu macam sejam lepas tu dah pukul 10.30, dia reply macam dah tanya tak jawab. Nanti esok kalau budak ni tak siapkan homework, jangan salahkan budak ni pula. Faham tak? So lepas tu bila macam tu, semua benda salah cikgu. So bila you bagi kuasa tu pada cikgu, bila cikgu menggunakan kuasa tu, akan jadi salah cikgu tu juga. Cikgu tu kalau pukul sikit pun lepas ni akan jadi salah cikgu juga. So bila kita nak cerita tentang macam menjadikan sekolah itu satu institusi yang selamat, of course pelajar is at the top. That is your top priority. Memang kena jadikan sekolah ni institusi yang selamat untuk pelajar. Tapi dia kena selamat juga untuk pendidik. Dan untuk cikgu. Untuk cikgu. Kalau cikgu-cikgu tak rasa dia selamat, itu yang diorang pun buat kerja apa, makan gaji je. Sebab basically sekolah ni working place dia orang lah. Cuma nak cakap balik pasal rotan ni, I did some googling lah. So ada banyak research yang menunjukkan corporal punishment kepada pelajar. Corporal punishment ni macam hukuman macam rotan lah contohnya kan. Corporal punishment kepada pelajar ni, dia lebih banyak negative outcome daripada positive outcome. This research has been done dekat children across banyak negara dan across banyak budaya. Sebab benda ni yang apa akan jadi adalah dia lebih mendatangkan negative health effects kepada student. Pelajar jadi so dia kata dia akan datang psychological dan juga physiological response. So bukan sekadar dia sakit sebab dia rotan, dia akan ada sadness, dia ada fear, dia ada anger, dia ada shame, dia ada guilt. So semua tu bukan satu yang bagus untuk pelajar. Ya, imagine kalau macam tu I kena rotan dalam sekolah kan. Lepas tu confirm malu lah nak madam cikgu tu balik. Rasa macam alamak, cikgu dia rotan aku, takkan dia takut kena rotan lagi. Malu pula dengan cikgu tu. Dia sama ada malu ataupun budak tu dah hilang malu dan dia dah tak kisah kena rotan banyak kali. Dan rotan tu dah tak berkesan untuk budak tu. Dan again lah, macam saya cakap lah, you tak boleh lah kata, oh zaman aku dulu jadi, kena balik ke semula ke zaman sekarang. Oh, different generation, dia ada different challenge. Different generation, dia ada different struggle. Different generation, dia ada different way untuk you solve problem. You jangan ambil jalan mudah dengan kata ambil je cara zaman dulu. No, you kena figure out apa beza zaman dulu dengan zaman sekarang. Kenapa zaman dulu dia you cannot make it as simple as sebab itulah jadi bully sekarang. Sebab budak-budak tak kena rotan. Mudah nak berfikir. Lepas Sedangkan apa sebenarnya the root cause of bully? Apa yang you rasa sebenarnya membuatkan orang bully? Bukan orang dibuli, membuatkan orang membuli. Sebab I sentiasa merasakan when we talk about bully, kita jangan berfikir kenapa orang tu dibuli. Kita kena fikir kenapa pembuli tu membuli. Mungkin orang tu nak tunjuk juga lah. Nak tunjuk dia hebat lah. Jadi dia rasa superior lah. Mungkin sebab dekat rumah dia rasa dia tu kecil. So a lot of times and almost all the time, bully ni dia sebenarnya adalah konsep kuasa. So walaupun bully ni berubah. Zaman dulu bully sekadar tak kawan contohnya. Zaman sekarang bully ni sebar gambar bogel kawan contohnya kan. Zaman sekarang ni dah lain macam lah bully dia kan. Whatever it is, dia stem from kuasa. Pembuli ni dia nak ada power, kuasa over orang yang dia bully. Betul? Sebab apa? Macam saya cakap kadang-kadang sebab dia datang daripada rumah yang dia rasa kecil. Dia rasa kecil rumah. Rumah dia kena maki, dia kena marah, dia kena bully kat rumah. So, dia cari tempat lain untuk dia merasa besar dan gah. Kan? So, sebab tu. Dan pembuli ni dia akan cari mangsa bully yang paling mudah lah untuk dia bully. So, itu adalah causal root dia. Causal root dia bukan sebab dia tak takut. Sebab dia nak rasa kuasa. Macam mana kita nak selesai benda tu? Adakah dengan memperkenalkan pendidikan karakter? Okay.
Apa beza pendidikan karakter dengan pendidikan moral dan pendidikan civic? Okay. So ini I punya okay, bila cerita tentang bully ni kan, dia bukannya bila benda ni berlaku sekarang ni, dia bully ni jadi satu epidemik kan. Dia dah jadi satu national crisis lah. Bagi I ni krisis national yang kita perlu address. Dan nak address bully ni is not about A atau B, hitam atau putih. Dia sama macam a lot of problem yang dah bernanah lama. Solution dia bukan sekadar dengan menampal plaster. You cannot do a cosmetic remedial to a deep wound. Kita tak boleh ada satu solution yang kosmetik kan. So pada masa yang sama, adakah I merasakan pendidikan karakter ni satu usaha yang remeh? Tidak juga. I tidak merasakan dia satu usaha yang remeh. I merasakan memang ada tanggungjawab kementerian untuk berfikir jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Betul ataupun tidak pendidikan karakter tu sukar untuk kita tahu sekarang. Sebab kita tak ada proof. Cuma apa yang saya rasakan adalah sepatutnya pendidikan karakter itu dia ada dekat dalam the whole journey dalam sekolah. Dia bukannya nak membentuk karakter budak. Dia bukannya dengan bagi tahu budak, okey, A, B, C, D, apa karakter yang bagus untuk seorang budak ada. Dia jadi macam exam nanti. Dia jadi macam exam bila you introduce dia sebagai subjek. Kan, sebab budak yang you ingat budak yang membuli ni, dia tak tahu ke membuli tu teruk. Dia tahu membuli tu teruk. Kan? Betul? Orang tahu dia buat salah. Budak yang tumbuk budak ni, dia tak tahu ke tumbuk tu tak elok. Dia tahu tumbuk tu tak elok. So macam mana you nak tanam kesedaran itu melebihi daripada tahu kepada dia pupuk benda tu. So it is beyond a subject. Betul. Dia tak boleh jadi subjek lah. Kalau jadi subjek dia macam contoh dulu dalam sekolah pendidikan civic lah. Hafal lepas tu exam, lepas tu buat bodoh lah. Tak kisah pun macam dia untuk exam je lah. Untuk exam. I pernah terfikir kan, zaman jadi korang conversation lain lah. kalau korang kat sekolah kan, korang ingat zaman korang sekolah dulu ada macam tak tahu tapi sekolah I dulu kita semua setiap kelas kita ada toilet yang kita bertanggungjawab. Contohnya cubicle ni, I tak ada. so cubicle ni kelas A dengan kelas D contoh. Maksudnya apa dia kena buat? Kalau toilet tu sumbat ke, kalau toilet tu kotor ke, kelas kita yang bertanggungjawab untuk kemas. Okay. Benda tu you instill more than just satu ayat kebersihan itu penting. Tahu you buat budak rasa bertanggungjawab kepada kebersihan tandas tu. So contoh lagi kan, dulu kan masa sekolah kan, instead of just kata mencuri itu salah, sekolah I buat trip masa I darjah 6, kita orang buat trip ke penjara. Okay. Kita pergi penjara, lepas tu kita tengok punishment. Memang tengok apa punishment yang mendapat kat penjara. Kita tengok apa rupa penjara. Macam yang museum dekat Melaka tu lah, yang pakcik. Yang pakcik rotan. Pakcik rotan tu, dia tunjuk hukuman sebat. Dia tunjuk hukuman sebat dekat pengunjung dan dia banyak bercakap dengan pengunjung yang muda-muda kan, budak-budak pelajar-pelajar sekolah. Dia kata, kalau tak ikut, inilah hukuman orang yang buat kesalahan, orang yang buat jenayah. Memang budak-budak menangis kan. Tapi that goes back to the point of corporal punishment lah. Menarik benda tu. So benda yang Amira kena dulu melawat penjara tu macam tu aku. Cuma what I'm trying to say adalah lebih kepada you, maknanya bila kita nak cerita tentang membina karakter pelajar tu, dia tak boleh dengan A, B, C, D. Ini jawapannya. Dia kena bawa budak turun. Dia kena ajar budak apa itu maksud tanggungjawab kan. Dia kena tunjuk budak apa itu maksud bekerjasama. To be very honest, sebab I pun tak ada anak sekarang. Cuma I melihat pattern kawan-kawan sekarang yang ada anak, macam mana dekat sekolah.
Ini dah go beyond school violence lah. Ini lain dah. Tapi kadang-kadang I risau kat tengok pattern budak zaman sekarang, di mana balik sekolah cikgu dia kena bagi tahu mak ayah apa homework budak tu ada. Dia lain daripada school violence lah. Tapi kalau tengok banyak sekolah yang memang cikgu dia kena accept, okay, untuk kelas ni sebenarnya anak-anak sebenarnya bahasa Melayu kena siapkan page 15, 16, 17 So dia bagi tahu parents. Dia bagi tahu dalam group WhatsApp parents. So kalau dia tak bagi tahu, So di mana kita nak instill sense of responsibility pelajar? Different daripada zaman kita kan. Zaman kita kena ingat diri kan. sama kita apa-apa jadi mak ayah serahkan amanah kepada guru. So dia benda tu sama going back to merotan. Kalaulah mak ayah tak boleh nak percaya budak pun dengan homework, tak boleh nak percaya guru-guru dengan amanah memastikan budak ni siap homework kat sekolah, apatah lagi ibu ayah nak bagi amanah merotan pada guru. Benda tu jauh sekali lah. Maksudnya kebarangkalian hukuman rotan ini kembali jadi budaya tu dah makin susah lah, sebab ibu bapa dah tak ada that trust level dekat trust, defisit trust tu sangat sikit lah sekarang. Cikgu-cikgu pun you bagi pun lah hukuman rotan tu, satu adalah kita risau slippery slope kan, ada cikgu yang akan memang main sebat kan. Kita risau tak cikgu-cikgu yang macam letak kau sebab tak nak accountability, aku tak nak accountability yang berlebihan daripada tugas hakiki. Susah lah sebenarnya. So ni cara baru yang kita cuba nak explore untuk kita kupas isu-isu supaya kupasan isu tu dia jadi lebih natural, dan saya nak bawa jugalah follower saya untuk follow saya punya thought process. Kadang-kadang thought process kita ni bila benda tu curated dia nampak kemas, tapi kadang-kadang kita kena faham yang thought process ni dia ada masa dia berlengkar-lengkar sikit. So kalau rasa ini adalah satu cara yang lebih berminat untuk tengok, boleh follow dekat Instagram, TikTok, YouTube. InsyaAllah kita akan cuba buat dengan lebih banyak kupasan isu. Kalau ada lagi isu nak dengar kita cerita tentang isu apa-apa ke, boleh juga bagi tahu. Yang penting adalah apa yang kita nak cuba buat adalah kita kena suburkan balik budaya ilmu, budaya berfikir, dan kita nak orang nampak yang bila kita berfikir tentang polisi tu dia bukan linear proses.